Ramai yang ingin memiliki tanah, tapi tak ramai yang faham apa sebenarnya yang tertulis di atas kertas geran mereka. Mungkin anda tertanya, pentingkah untuk kita tahu jenis-jenis geran ini? Jawapannya, ya, sangat penting. Kerana tanpa ilmu, anda mungkin tersalah beli masa depan. Ilmu geran ini melindungi anda daripada kerugian, mengelakkan anda terjebak dalam sengketa dan memastikan aset yang anda beli benar-benar bernilai untuk diwariskan. Lihat pada tempoh pegangan. Freehold adalah milik anda selamanya. Manakala leasehold hanyalah satu bentuk pajakan. Jangan sampai anda terkejut apabila tempohnya tamat di tangan anak cucu nanti. Fahami juga jenis unitnya. Sama ada hak milik individu untuk rumah bertanah atau hak milik strata untuk kediaman bertingkat. Setiap satunya mempunyai hak dan tanggungjawab yang berbeza. Dan akhir sekali, status sekatan. Tanah Rizab Melayu bukan sekadar hartanah. Ia adalah amanah yang perlu dijaga agar warisan kita tidak hilang ditelan zaman. Jadi, sebelum menurunkan tanda tangan, fahami dulu apa yang anda miliki. Kerana tanah bukan sekadar aset. Ia adalah akar bagi generasi akan datang. Kenali geran anda, fahami hak anda.